أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر لله. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia-Nya yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasalah dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat kurniaan-Nya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Syairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 45. Dan kata Sahlu bawah. Dan kata Sahlu rahimahullahu taala. Sahlu ini Sahlu bin Abdullah At-Tustari, iaitu merupakan salah seorang tokoh ulama tasawuf peringkat awal dulu sebelum Imam Ghazali lagi. Baik, dan kata Sahlu rahimahullahu taala, al-muridu yakhafu an yubtala bil ma'asi wal 'arifu yakhafu an yubtala bil kufri. Bermula murid itu takut ia bahawa diberi balak, yakni diuji akan dia dengan berbuat maksiat. Jadi dalam perjalanan tasawuf ni, orang yang peringkat perjalanan, peringkat permulaan dan perjalanan dinamakan murid. Jadi perkataan murid itu daripada iradah, orang yang ada kemahuan. Orang yang diniat ada kemahuan untuk baiki diri dia. Dia ada niat nak baiki diri dia, nak bersih diri dia, nak mendekatkan diri kepada Allah, nak mengenal Allah secara yang lebih mendalam lagi. Jadi orang yang ada niat-niat semacam ini dinamakan murid. Dia ada niat nak baiki diri lah, nak betul diri, nak bersih diri, nak nak laksanakan kewajipan, meninggalkan keburukan, kemudian nak meningkatkan keyakinan dia tu. Jadi semua orang yang ada kemahuan tu dinamakan murid. Istilah kita. Jadi dalam bahasa kita, learning dah jadi biasa perkataan murid ni dah diguna pakai dengan makna murid sekolah. murid sekolah. Tapi dalam tasawuf, istilah murid ini orang yang ada kemahuan tu. Jadi golongan murid ini orang yang sedang dalam perjalanan untuk mencapai maksud dia tadi tu, orang yang mula dan sedang dalam perjalanan untuk mencapai maksud tadi tu. Baik, mereka ni kata Sahlu bin Abdullah, mereka ni takut diuji atau diberi balak dengan berbuat maksiat. Mereka bimbang sekiranya mereka ni terjatuh dalam melakukan perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan maksiat. Jadi mereka takut gitu. Jadi golongan murid memang itulah keadaan dia.
Kerana apa? Kerana dia ni orang yang ada kemahuan nak baiki diri, nak betul diri supaya jadi lebih baik. Jadi dia bimbanglah sekiranya dia teruji dengan terjatuh dalam melakukan kemaksiatan, terjatuh melakukan perbuatan buruk. Itu ketakutan dia. Dia bimbang kot tu. Adapun golongan yang tak masuk ni, hak sebelum tu Muslim lah. Muslim macam kita ni yang tidak ada makna murid ni, hak tu dia tak takut benda. Tak takut benda. Dia tak takut benda. Jadi orang tak takut benda ni, itu kita kelaskan sebagai orang Muslim lah. Muslim umum. Kalau dia tak ada apa-apa perasaan takut. Tapi masih Islam lagi lah. Jangan kata tak Islam pula. Masih Islam. Cuma pada diri tak kisah. Cuma kalau dia menjadi golongan murid, dia akan timbul ketakutan. Dia takut sekiranya dia terjebak, terjatuh dalam perbuatan, melakukan perbuatan salah lah. Dosa, maksiat. Dia takut. Sebab apa? Kerana dia ada kemahuan nak jadi, nak baiki, nak jadi lebih baik. Supaya nak lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi dia bimbanglah sekiranya dia terbuat kesalahan, dia terjatuh dalam kemaksiatan, sebab benda tu akan menghalang perjalanan dia. Jadi dia bimbang situ. Jadi orang yang bimbang dirinya terjatuh, teruji dengan kemaksiatan ni, itu ada kelompok golongan murid dalam tasawuf. Dan adalah orang yang arif pula. Arif ni orang yang sudah jauh perjalanan kerohanian dia itu dan sudah mencapai maksud perjalanan dia itu. Sudah mencapai makrifatnya. Maksudnya kalau kita kok orang yang sudah luluh lah perjalanan dia tu. Orang yang sudah mencapai sebahagian daripada makrifatnya, orang yang sudah mencapai sebahagian daripada makna kesucian batin dia tu. Zahir dan batin dia sudah mencapai makna kebersihan, suci. Sudah mencapai sebahagian daripada makrifat. Ini kita sebut sebagai orang yang arif. Baik, orang arif ni pula ke mana ni? Dan adalah orang yang arif, yakni ahli makrifat itu, orang yang sudah sampai matlamat bertasawuf tu, takut ia diberi bala akan dia dengan kufur. Ketakutan dia dari sudut lain. Takut dia tak takut lah. Kalau golongan murid ni dia takut dia terjatuh dalam kemaksiatan. Golongan ahli makrifat pula, orang yang sudah mencapai makrifat ni, ketakutan dia iaitu Allah Ta'ala cabut makrifat dia tu. Dia teruji dengan kekufuran, tercabutnya iman, tercabutnya makrifat dia tu. Dia takut situ. Jadi dalam perjalanan menghayati tasawuf ni, kalau golongan murid tu dia akan takut dia ni terjatuh dalam kesalahan, kemaksiatan. Tapi kalau seseorang tu ahli makrifat, ketakutan dia tetap dia takut. Takut Allah Ta'ala cabut iman dia. Sehingga dia teruji dengan kekufuran. Itu yang dia takut. Jadi kita tahulah orang ahli makrifat ni itulah yang dia takut. Nak kabarnya perjalanan seseorang ni dalam mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala ni takut tetap ada. Cuma model takut tu beza. Kalau dia takut dia terjebak dengan kesalahan, dia terbuat kemaksiatan dan sebagainya, itu ada kelompok orang yang sedang dalam perjalanan. Golongan murid. Adapun orang yang sudah mencapai makrifat ni, ketakutan dia model lain sikit. Dia takut sekiranya Allah Ta'ala cabut iman dia. Cabut makrifat dia tu. Itu ketakutan dia. Tapi takut tetap ada. Baik, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral hawariyin, antum takhafuna minal ma'asi wa nahnu ma'asyiral anbiya nakhafu minal kufri. Artinya, hai segala hawariyin. Hawariyin ini golongan orang-orang yang mendukung Nabi Isa, orang yang mengikuti Nabi Isa. Tapi tak ramai golongan ni. Pada zaman Nabi Isa tu hanya beberapa, ada sejumlah yang kecil lah. Tak ramai kelompok ni, kelompok Hawariyin. Sebab itulah agama Kristian dipanggil sebagai Nusrani. Kerana adanya kelompok yang mendukung, menolong Nabi Isa AS tu. Dan bahasa dibagi Nasrani. Jadi perkataan agama Kristian ni salah satu sebab kenapa dinamakan agama tu sebagai agama Nasara, agama Nasrani,
Salah satu, dia banyak khilaf lah. Dia ada banyak pendapat alim ulama. Salah satu sebab yang mengaitkan kenapa nama Nasara ataupun Nasrani itu diberi nama kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa ni. Kerana adanya kelompok Hawariyun ni yang menjadi pendukung, penolong kepada Nabi Isa. Itu salah satu lah. Dia ada 2-3 pendapat lagi. Itu dalam bahasa Arab. Bila tukar kepada bahasa Latin, dia jadi makna jadi Kristian itu bahasa Latin. Maknanya serupa. Iaitu kalau kita merujuk kepada makna Nasara itu dengan makna pendukung, makna itulah. Ada setengah pendapat lain mengatakan dia merujuk kepada nama tempat Nasrana. Satu tempat di Palestin, tempat bermulanya ajaran itu. Itu satu pendapat jugalah. Cuma nak kabarnya, kenapa agama Kristian itu dalam bahasa dikenali dengan nama Nasrani ataupun Nasara. Salah satu sebabnya kerana berkait dengan adanya pendukung yang mendukung Nabi Isa tadi itu. Baik. Hai segala Hawariyin, adalah kamu takut akan segala maksiat? Kamu ni takut kepada maksiat, takut sekiranya diuji atau terjatuh dalam kemaksiatan. Jadi orang-orang yang beriman ni, orang yang hidup iman dia tu, dia takut. Dia takut teruji, terjatuh dalam kemaksiatan. Sebab apa? Kan dia tahu semuanya itu akan kembali kepada takdir Allah. Baik ke buruk, semuanya ada takdir. Sekalipun dia ada keyakinan, keimanan, tapi dia tetap ada kebimbangan. Bimbang sekiranya dia terjatuh dalam melakukan keburukan, kemaksiatan dan sebagainya. Sebab dia tahu benda tu tak ada jaminan. Tak ada jaminan dia akan selamat daripada kejahatan. Cuma dia oleh kerana dia tahu, dia sedar hakikat bahawa apa yang akan berlaku itu berlaku dengan takdir Allah, kehendak dan kekuasaan dia, dan dia sedar benda tu bahawa itu di luar kemampuan dia, maka sebab itulah orang yang beriman ni dia ada perasaan takut tu. Dia takut sekiranya dia teruji, terjatuh dalam kemaksiatan. Cuma kosak niat tambuhlah. Niat dalam hati tu tak boleh buat salah lah. Tak boleh buat lah. Tapi dia sedar. Antara niat, kemahuan dia dengan takdir tu kadang-kadang tak siku. Cuma atas niat itulah yang menjadi urusan kita. Urusan kita ni meniatkan, membetulkan niat. Supaya jangan ada niat nak buat jahat. Tapi kalau ditakdirkan terjatuh juga nak kata apa? Allah Ta'ala kira dosa pahala ni bukan atas kejadian tu, atas niat kita. Sekiranya berlaku perbuatan salah atas diri kita, sedangkan kita tak niat nak lakukannya, mungkin berlaku kerana tersalah, tersilap, terlupa, tapi berlaku atas diri kita, maka kita tidak dikira berdosa. Jadi kewajipan kita, bahagian syarak, bahagian taklif syarak, betul niat kita tu. Betul bahagian ikhtiar kita, betul bahagian niat kita, supaya lurus, supaya betul. Nak kabarnya, kenapa mereka ni takut? Takut kepada maksiat, kan dia tahu. Dia tahu bahawa apa yang akan berlaku itu adalah rahsia Allah Ta'ala, takdir dia berlaku. Dan kita tak ada jaminan di situ. Cuma bahagian kita ni kena ada sifat yang baik lah, kena ada niat yang betul, kena ada sifat yang betul. Salah satu sifat yang betul ni ada perasaan takut ni. Takut sekiranya terjebak, terjatuh dalam kemaksiatan. Dengan erti bila sebut takut, dia tak ada sifat buruk. Apa benda sifat buruk? Rasa aman diri. Rasa diri molek. Diri bagus, diri molek, rasa selamat. Tu berat. Perasaan tu perasaan yang berat dari segi tasawuf. Itu dari satu segi lah. Dari satu segi, sebab kita kena tahu Nabi Adam, Nabi ni bila sebut Nabi dia tarahnya maksum. Sekalipun begitu, sifat takut tu tetap ada. Sekalipun sudah ditetapkan Allah, itu ketetapan Allah maksum. Tapi sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, tetap dia ada perasaan takut ni. Jadi Nabi Adam pun serupa jugalah dari segi ni. Ya. Sebab itulah, apa yang berlaku pada Nabi Adam tu, dia secara zahirnya memang merupakan satu kesalahan lah. Tapi pada hakikatnya, dia bukan satu kesalahan. Dari segi mana? Ini kita bimbang kau. Oleh kerana sebut dah, saya mengulas sikit lah. Mengulas, saya takut berlaku salah faham. Baik, etikad kita, akidah kita, bahawa para Nabi dan Rasul itu bertaraf maksum. Selain daripada Nabi dan Rasul, tidak ada yang bertaraf maksum. Itu keyakinan akidah Ahlus Sunnah
wal jamaah. Kecuali ada dalam Islam ni satu golongan yang beriktikad selain daripada Nabi dan Rasul ni ada juga yang maksum. Ada. Ada dalam, bukan ada iktikad tu, ada orang. Ada orang percaya macam tu. Kena jaga-jaga. Kalau kita dengar ada orang buat ajaran selain daripada Nabi dan Rasul ni ada yang bertaraf maksum, tahulah itu. Itu bukan lagi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada orang pegang gitu. Nak khabar ada orang pegang gitu. Siapa dia? Kelompok Syiah. Kelompok Syiah ni mereka percaya imam-imam mereka itu maksum seperti Nabi dan Rasul. Bila sebut maksum, jadi sumber hukum lah. Jadi sumber hukum. Ini sebab itu antara sebab kenapa kita tak boleh nak terima ajaran Syiah. Salah satunya kerana masalah ni. Mereka percaya bahawa imam-imam mereka itu bertaraf maksum sama macam Nabi dan Rasul. Itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau ada orang kata Syiah tu baik, Syiah tu betul, Allah lah. Cuma nak kawal itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni bab akidah ni kita jelas. Itu Ahlus Sunnah tak terima konsep pegangan. Jadi pertama sekali kita kena pegang bahawa maksum ini adalah sesuatu yang diletakkan pada berkait dengan pada Nabi dan Rasul saja. Baik, isunya macam mana dengan apa yang berlaku Nabi Adam? Nabi Adam melakukan larangan, melanggar larangan. Makan buah yang dilarang. Okay. Macam mana kita nak nilai benda ni? Sedangkan kita tahu para Nabi dan Rasul ini maksum. Macam mana pula dengan kes dia langgar larangan ni? Jadi seolah macam belawang lah kan. Kemudian Nabi Adam pula bertaubat pula. Bila sebut taubat, tahulah. Bila sebut taubat ni kait dengan dosa lah. Lalu ke mana? Nak siku dua ni. Ini kena penelitian. Kalau kita tak teliti molek, kita akan jadi semabur kat sini. Baik. Berarti pertama sekali hakikat bahawa para Nabi dan Rasul itu bertaraf maksum, itu pegangan akidah kita dah. Lalu macam mana kisah Nabi Adam? Ni. Baik. Sesuatu itu nak dikira dosa tak dosa, itu atas niat melakukannya. Pegang konsep. Sesuatu nak kata dosa tak dosa ni, dia berkait dengan niat melakukannya. Dengan erti, segala perbuatan yang berlaku, sekalipun benda tu dosa, tetapi perbuatan tu berlaku pada orang yang dia tiada niat pun nak melakukan perbuatan tu, maka dia tidak dikira berdosa. Tidak dikira berdosa. Contohnya orang yang tak semayang zuhur. Tak semayang zuhur. Kena tanya sebab apa dia tak semayang? Terlupa. Tidak berdosa. Qada tu wajib qada lah dari segi syarak. Tapi nak kira dosa, tidak berdosa. Terlupa. Sama ada terlupa. Ada 3 jenis perbuatan yang dikira tak ada niat. Iaitu tersalah, terlupa, terpaksa. Dan itulah yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Rufi'al qalam an salas. Al-khata' wan nisyan wa mastukrahu alaih. Diangkat qalam, yang ini tidak ditulis sebagai dosa lah. Tidak dikira sebagai salah. Pada 3 jenis perbuatan. Salah, tersalah. Bila sebut saja salah. Tak sengaja lah tu, bukan diniatkan lah. Salah. Terlupa. Bila sebut terlupa, bukan niat dia lah. Terpaksa pun super juga. Terpaksa. Terpaksa lakukan sesuatu itu. Itu bukan kehendak dia lah tu. Bukan niat dia terpaksa buat. Bukan kemahuan dia gitu. Terpaksa. Kecuali campur ngenok juga. Campur ngenok juga. Tak jadilah. Contoh macam orang kelapa orang. Tak ada makanan lain kecuali ada daging, ada babi sepeha. Contoh sepeha. Benda lain tak ada dah. Dia duduk satu tempat mungkin dia sesak ke mana. Tak ada makanan lain. Tinggal tahunya jumpa babi seekor. Waktu je ada. Boleh nak makan. Jadi dia makan daging dia tu sekadar untuk menghilangkan lapar yang boleh menyebabkan kematian dia tu. Sekadar tu sudahlah. Jadi perbuatan tu terpaksa untuk jaga nyawa dia. Jadi nak tahu terpaksa atas tuan tu hari tahu. Kalau dia capur ngenok kau ada jadilah. Dia capur ngenok juga. Itu cerita lain. Jadi samalah. Tidak berdosa. Puasa tak batal. Puasa pun tak batal. Tak batal. Puasa. Walaupun sepinggang. Walaupun kenyang. Walaupun kenyang. Tapi bila sedar tu jangan sambung lah.
Benda sedar tu kena berhenti lalu. Sambung sekali lagi patah. Jadi sepinggang ke, dua pinggang ke tak kisah. Kalau lupa, memang dia tidak berdosa, bahkan puasa pun tak batal. Ya. Sepatutnya kita peringat lah. Sepatutnya kita peringat. Kita kena peringat dia. Dan bila dia diperingat, dia kena berhenti lalu. Sama-sama tak ingat, awak kata apa? Sebab saya kata tu, saya pernah kena beberapa tahun dulu lah. Lama-lama dulu. Rumah tepi jalan. Kita lah yang silap sebab kita tak peringat ke dia. Kesilapan tu kita lah pula. Kita yang silap lah. Patutnya kena peringat ke dia. Jadi kalau kecuali kita tersalah faham. Kita ingat mungkin dia ni sakit barangkali. Kita tak peringat ke dia. Itu lepas lah. Tapi kalau kita tahu mu ni tak puasa, kita kena sedar. Kecuali tak dia. Kita beranggapan dia tu mungkin orang yang musafir ke. Jadi kita tak sedar dia lah. Kerana kita baik sangka dia mungkin musafir. Ataupun sakit dan sebagainya. Jadi tak ada masalah lah tu. Tapi kalau tak ada apa-apa, kita kena tersedar ke dia lah. Jadi ada 3 jenis perbuatan ni tidak dikira. Sekiranya berlaku pada seorang, tidak dikira sebagai berdosa. Itu kunci dia. Baik. Balik kepada kisah Nabi Adam. Apakah Nabi Allah Adam itu nak mendurhakai Allah? Tidak. Sebab apa? Kerana dia telah diperdaya lah bahasa mudah. Diperdaya oleh syaitan, dan itu sebagai hikmah Allah Ta'ala juga lah. Hikmah dan takdir Allah Ta'ala, dia telah diberitahu dengan maklumat yang salah. Bahasa kasar kita macam terkena lah, diperdaya dan terlaku terbabit dia buat perbuatan tu. Dalam keadaan dia tak ada niat pun untuk melanggar perintah Allah. Jadi atas dasar itulah kita kata bahawa apa yang berlaku itu bukan satu dosa. Sebab itu bukan perbuatan yang dilakukan dengan kemahuan niat untuk mendurhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah dipesongkan ataupun telah nak kata bahasa kata diperkenakanlah ataupun diperdaya sesuai dengan kehendak hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang tanya pula, dah dia istighfar tu? Dia taubat tu? Gimana pula Nabi Allah taubat? Kita kena ingat ada perkara yang kedua pula lagi. Iaitu ada bab dalam ilmu akidah ni orang panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sesuatu perkara tu dikira baik, biasa perkara yang baik kepada orang ramai macam kita ni. Maksudnya bukan benda salah lah. Tapi pada golongan orang yang dekat muqarrabin seperti Nabi-Nabi Rasul, benda tu dianggap macam satu kesalahan. Tapi sebenarnya benda tu bukan kesalahan. Tapi pada dia seumpama macam satu kesalahan. Ini bab ini ada disebut oleh ulama usuluddin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Pada kita benda tu bukan dosa. Tapi pada orang-orang yang terpilih seperti Nabi dan Rasul dikira macam dosa. Jadi Nabi Adam ini beristighfar bertaubat atas perkara tadi tu. Sedangkan perkara itu kalau ukuran kita bukan satu dosa. Bukan. Dia macam ginilah. Qiyamul lail, bangun malam. Pada kita bukan satu kewajipan. Tapi pada Nabi dan Rasul, satu kewajipan. Nabi dan Rasul itu wajib berqiyamul lail. Kita tak. Kita sunatlah. Bukan satu kewajipan. Jadi benda yang sama juga pada golongan tertentu menjadi satu kewajipan. Benda yang samalah lebih kurang. Jadi taubatnya Nabi Adam AS itu adalah sesuatu yang pada dia dikira sebagai dosa, tapi pada kita sebenarnya bukan satu dosa. Itu kita kena faham macam itulah. Jadi kita dapat sikulah antara apa yang berlaku pada Nabi Adam AS dengan i'tikad kita itu bahawa pada Nabi dan Rasul ini taraf maksum. Bila sebut maksum, terpelihara daripada dosa. Terpelihara daripada salah dan dosa. Perkara yang sama juga berlaku pada Nabi Musa. Nabi Musa tumbuk orang apa mati tu. Dan perkara yang sama juga berlaku pada kisah Nabi-Nabi yang lain. Kita kena faham atas kaedah yang samalah. Hakikat, kita kena pegang hakikat bahawa para Nabi dan Rasul maksum tarahnya. Jadi kisah-kisah yang berlaku tadi tu kena perincikan dia. Dan kesimpulan mudahnya,
bahawa perbuatan itu bukanlah perbuatan dosa pada hakikatnya. Sebab dia berlaku bukan dengan keinginan untuk melakukan kesalahan. Keinginan untuk buat dosa kesalahan bukan. Berlaku sama ada tersalah, terlupa, terpaksa dan sebagainya. Berlaku dengan sebab itu. Dan perbuatan yang berlaku dengan atas keadaan-keadaan seperti itu tu tidak dikira sebagai dosa. Itu hikmah Allah. Hikmah lah. Dia bukan balasan atas dosa dia tu. Dia ditetapkan Allah. Dikeluarkan daripada syurga itu dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang hikmah dia lah. Itu bukan balasan daripada seksaan atas perbuatan dia tu. Baik. Jadi kamu, kata Nabi Isa, Hawariyin adalah kamu takut akan segala maksiat. Dan adalah kami sekalian anbiya. Kami para Nabi pula takut akan kufur. Ketakutan kami iaitu Allah Ta'ala cabut iman. Padahal mereka ni sudah dimaksum. Sudah terpelihara, terjaga. Jadi itu ketetapan Allah. Tapi diri orang tu sendiri tetap adanya perasaan takut. Macam Nabi Muhammad SAW jugalah. Nabi kita tahu maksum. Semua Nabi-Nabi Rasul tarakhnya sama. Maksum dari segi itu. Tapi perasaan takut kepada Allah Ta'ala tetap ada. Maka di sini nak diberitahu bahawa para Nabi juga ada perasaan takut dia tu. Cuma dalam kisah ni nak beritahu bahawa kelompok Hawariyin mereka takut supaya sekiranya mereka ni terjebak, terjatuh, teruji dengan perbuatan maksiat. Tapi para Nabi pula mereka takut juga. Takut sekiranya dicabut iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perasaan takut tu. Sekalipun pada hakikatnya tak berlaku. Sebab apa? Mereka ni sudah diletakkan Allah, dipilih oleh Allah dan tarafnya adalah taraf maksum. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa idza kana hadha khawfal arifin ma'a rusukhi aqdamihim wa quwwati imanihim min su'il khatimah fa kaifa la yakhafu ad-du'afa. Kata Imam Ghazali pula. Artinya, dan apabila adalah ini takut orang yang arifin. Kata Imam Ghazali, beginilah keadaan takutnya ahli makrifat. Ahli makrifat pun takut pada Allah Ta'ala sekiranya Allah Ta'ala cabut iman mereka tu. Mereka takut. Itu mereka ni ahli makrifat. Sekalipun mereka ni sudah ahli makrifat, tapi mereka takut sekiranya Allah Ta'ala cabut iman. Baik. Serta tetap segala kaki mereka itu di dalam agama. Sedangkan mereka ni orang yang sudah teguh penghayatan agamanya. Mereka ahli makrifat. Mereka sudah teguh penghayatan agamanya. Tapi mereka masih takut sekiranya dicabut iman mereka oleh Allah. Mereka ada perasaan takut tu. Dan serta kuat iman mereka itu. Mereka ni ahli makrifat. Teguh lagi penghayatan agamanya. Kuat lagi iman. Itu pun mereka tetap takut kepada Allah Ta'ala, takut dicabut iman. Lalu kata Imam Ghazali, padahal sangat takut mereka itu daripada jahat kesudahan mati. Sekalipun mereka ahli makrifat, sekalipun mereka ini orang yang kukuh penghayatan agamanya, kuat imannya, tetap mereka takut su'ul khatimah. Takut sekiranya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yakni dalam keadaan mati dalam keadaan tercabut iman dan sebagainya. Mereka takut waktu itu. Baik. Jadi kata Imam Ghazali, mereka ni sudahlah kuat iman, ahli makrifat lagi. Mereka tetap takut daripada su'ul khatimah. Maka betapa tiada takut orang yang dhaif agama. Maka macam mana kita ni pula, kata Ghazali. Orang-orang lemah ni. Orang kuat tu pun takut, kita ni sepatutnya lebih-lebih lagi lah, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali nak khabar tu lah. Bahawa mereka ni sekalipun kuat iman, mereka tetap takut su'ul khatimah. Maka sepatutnya kita ni, orang ramai ni, lebih-lebih lagi lah kita takut kepada su'ul khatimah. Orang yang dhaif agama, yang dhaif imannya, lemah imannya pula, sepatutnya lebih takut lagi lah, kata Imam Ghazali.
Dan menyebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin akan beberapa sebab yang membawa kepada jahat kesudahan mati itu. Sekarang Imam Ghazali sebut sebab-sebab yang menjadi sebab kepada su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni pada dasarnya memang sudah ditakdirkan lah. Cuma itu rahsia Allah, tak ada orang tahu. Tapi ada sebab-sebab dia. Sama juga kita. Sekalipun apa-apa yang berlaku itu sudah ada takdirnya. Tapi kita sebagai manusia pada perjalanan hukum, hukum sebab musababnya, maka ada sebab musabab yang perlu kita usahakan. Kena cari. Memanglah takdir itu rahsia Allah Ta'ala. Tapi dalam perjalanan kejadian alam semesta ni, hukum alam ni, Allah Ta'ala atur benda ni dengan sebab musabab. Maka bahagian syaraknya, bahagian zahirnya kita kena ambil kira sebab musabab tu. Maka sama juga ni, su'ul khatimah itu sudah ada ketentuan dia. Tapi sebab-sebab yang menyebabkan su'ul khatimah tu ada. Maka bahagian tu yang kita kena tahu. Kita kena cari. Kena tahu untuk kita mengelak. Macam baru ni lah, kita baru lepas Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ni ialah masalah khilaf di antara alim ulama. Orang yang belajar tentang kelebihan dia, tentang rahsia dia, lalu nak menghidupkannya, maka dia buatlah. Orang yang tak mau terima dalil, dia kata tak terima, dia tak mau menghayati, kat dia lah. Mana dia lah. Terserah masing-masing. Sebab apa? Masalah khilaf di antara ulama. Cuma orang yang terima malam Nisfu Sya'ban ini, salah satu daripada rahsia dia tu, iaitu senarai nama. Berkait dengan penzahiran takdir Allah Ta'ala. Ibarat kalau senarai nama, kalau berlaku senarai nama dizahirkan pada malam Nisfu Sya'ban. Dengan arti, kalau dinyatakan pada malam itu senarai nama kita tak ada. Tahun tu orang tu tak ada lah. Orang yang akan mati tahun tu tak ada dalam senarai dia. Jadi itu sudah ditetapkan. Cuma bahagian kita ni dah sebab apa ulama-ulama kita menganjurkan supaya kita banyak menghidupkan malam tu, terutamanya banyak berdoa. Orang tua dulu ajar kita supaya baca Yasin 3 kali dengan niat. Salah satu niatnya supaya kalau meninggal pun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab apa? Ada kaitan dengan tadi. Menjadi sebab kepada perkara tadi. Hakikatnya memang takdir Allah Ta'ala. Maka tak nak mengelak. Cuma Allah Ta'ala atur alam dia dengan undang-undang tu. Dan sebab musabab. Sama juga berdoa. Kenapa kita disuruh berdoa? Tidakkah semua itu sudah ditetapkan? Kerana itu hukum syarak. Perintah syarak. Dan menjadi sebab kepada kejadian. La yuradul qada illa biddu'a. Tidak tertolak takdir itu kecuali dengan doa. Jadi kita faham doa menjadi sebab kepada ketetapan yang baik. Kalau orang mengaji tasawuf dalam sikit, ia akan jadi gitulah. Tapi kita orang ramai ni, kita pakai buah kita je lah dulu. Maksudnya berdoa tu kena cari. Usahakan. Tapi kalau penghayatan tasawuf kita lebih mendalam, dia akan pergi ke arah tadi tu. Bergantung kepada tahap penghayatan tasawuf dia lah. Sebab tu bentuk doa tu berbeza lah. Doa ahli ma'rifat ni sebagai ubudiyah. Dia berdoa ni bukan melihat kepada apa yang dia nak tadi. Itu nak beritahu tahap kearifan lah. Yang yang disebut tu bergantung pada tahap kearifan seseorang. Bagi ahli makrifat, mereka tetap berdoa. Sebab apa? Kan itu perintah Nabi. Itu syariatnya. Tapi sikap mereka lain sikit. Sikap mereka ke mana? Mereka lakukan itu atas dasar itulah sebagai pengabdian diri mereka kepada Allah. Mereka tak pandang kepada apa yang nak didoakan tu. Kita ni lain sikit. Kita doa kita ni, kita nak kita nak doa tu. Isi doa kita tu. Dan tidak salah. Itu memang hukum kita lah. Itu martabat kita orang awam, orang ramai ni. Kita berdoa, selain daripada itulah yang diperintahkan oleh agama kita. Dan kita menghendaki niat yang baik supaya hasrat kita, yang kita syurahkan benda tu dalam doa, supaya dimakbulkan Allah. Tidak salah. Cuma bila kearifan tu dia tinggi sikit lagi, dia jadi model lain sikit. Tetap berdoa, bukan ada apa. Tetap berdoa.
Tapi doa mereka itu bukan lagi pandang kepada apa yang dia nak tu. Kan dia pandang pertama sekali itu adalah pengabdian dirinya kepada Allah. Itu saja. Itu beza dari segi tahap kearifan. Malang serupa. Baik. Jadi beberapa sebab yang membawa kepada jahat kesudahan mati itu, sebab-sebab yang menjadi sebab kepada su'ul khatimah. Inilah yang perlu kita tahu dan perlu kita elok. Dan sekiranya bagi orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu, memelihara akan daripada segala itu. Jadi kalau orang yang nak kejayaan, dia nak selamat, dia kena jagalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan su'ul khatimah ni. Itulah. Dari segi syaraknya gitulah. Baik, dan setengahnya, sebahagian daripada sebab-sebab yang membawa kepada su'ul khatimah itu. Setengahnya itu kembali kepada i'tiqad. Sebahagian daripada sebab-sebab yang membawa kepada su'ul khatimah itu berkait masalah i'tiqad. Sebab tu kena jaga-jaga masalah akidah kita ni biar kemah molek. Biar kemah molek, biar jelas molek. Dan akidah kita, pastikan akidah kita ahlus sunnah wal jamaah. Jangan pakailah akidah-akidah lain. Itu sudah diputuskan oleh ulama-ulama besar seluruh dunia, ulama-ulama majoriti umat manusia, bahawa pegangan yang menjadi pegangan yang meyakinkan kita adalah i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Ngaku kena uji lah. Siapa-siapa dia ngaku kena uji. Tu kedok pengakuan tu. Ngaku memang ramah mengaku. Bab mengaku ni senang. Ia bukan benda payah. Orang mengaku kasut asli tak asli, boleh dia uji. Ni kasut asli. Tidak asli. Ada pengujian yang boleh kita uji, nak tahu asli ke tak asli. Sama juga i'tiqad ni. Hak mana mengaku ahli sunnah wal jamaah tu, boleh dia uji. Ada alat nak menguji dah tu. Cuma tahu orang pandai tak pandai uji itu ialah. Maka alim ulama kita ni ada pedoman dia. Ada pedoman, ada panduan untuk menguji. Ajaran tu ahli sunnah kedok. Sebab ada nimbang dia ada. Mengaku boleh. Ramai orang mengaku. Dan memang banyak pun orang mengaku. Banyak mengaku. Tapi bila ditimbang, banyak benda dah lepas lah. Dah luluh. Setengahnya kembali kepada i'tiqad. Baik. Seperti ia syak. Ini contoh. Dia syak ragu akan setengah daripada sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Ragu pada satu pun cukup. Pada sifat-sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ragu, walaupun satu sifat kita ragu, maka itu menjadi sebab kepada su'ul khatimah. Salah satu sebab. Keraguan kita itu terhadap sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan syak akan ketuhanan Allah Ta'ala. Demikian juga ada keraguan, ada syak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyaklah, bab ketuhanan ni luas lah. Baik, dan barang sebagainya. Ini beri contoh je lah. Keraguan yang berkaitan dengan keyakinan terhadap sifat Allah, tentang ketuhanan Allah. Itu keraguan-keraguan itu menjadi sebab kepada su'ul khatimah. Baik, seperti setengah i'tiqad orang yang bid'ah di dalam ilmu usuluddin. Diberi contoh, i'tiqad golongan yang ahli bid'ah dalam bab ilmu usuluddin itu. Atau ia mengqadimkan yang hadis. Sesuatu yang baru makhluk lalu diiktiraf sebagai qadim. Itu salah satu sebab. Itu semua termasuk benda-benda yang menyimpang lah, yang salah dalam bab akidah. Makhluk. Kita senang je. Ada dua je. Pertama sekali ada khalik, ada makhluk. Kita ada tiga. Ada khalik, ada makhluk. Ada pencipta, ada makhluk yang dicipta. Khalik itu qadim, maka yang makhluk ini yang dicipta itu hadis baru.
Jelas, dua je. Dia tak ada nombor tiga. Yang qadim dan yang hadis. Yang qadim tu khaliq, yang hadis tu makhluk tu hadis baharu. Tapi sekiranya ada orang beriktikad makhluk ini ada sebahagiannya hak tarah qadim, kena. Tak kira lah apa saja. Yang asalnya selain daripada Allah Ta'ala tu makhluk lah. Sekiranya ada beriktikad di antara makhluk-makhluk ini tarah dia qadim, maka ini kata Syekh ini diambil daripada apa yang disebut oleh Ghazali menjadi sebab kepada su'ul khatimah. Dan oleh kerana sudah masuknya waktu insya' kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung pada sekali lagi lah dan sekali lagi sebelum Ramadan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.